Kenapa unit dia digelar The Silent Killers? Sebab diorang ni boleh pergi trekking ke dalam hutan dan membunuh dalam keadaan senyap lah. Silent killer sebab dia adalah orang-orang yang pakar dalam hutan dan melakukan ambush secara senyap. Kalau ikut logik dia sebab dia orang kan dekat hutan, senyap dia kan. So dia orang very stealth and dia orang tak pakai senapang, pisau apa semua dengan sumpit. So it's very silent, very stealth. Sebab dia bunuh orang tak pakai senjata. Dia pakai sumpit. Watak mana dalam orang perang yang awak minat? Saya suka watak saya kot. Ya, siapa yang nak suka saya kalau bukan saya sendiri? Saya suka watak Bayuk. Sebab dia leader lah. Sebab dia leader dalam grup dia ni kan. Bakati lah. Sebab dia cute. Ayub, walaupun yelah hero dia tangga kan, tapi Ayub pun hero juga dalam kategori lain. He's a smart man. Dia tahu apa dia nak buat and dia ada patience. So Cimpo. Sebab dia ganas. Dia seorang leader. Tak berhati perut. Bah tangga, bah ayuh, bah sidak, bah kati, bah pangan. Yang waktu proses tu kita nampak permainan antara 5 orang ni dia ada different karakteristik lah. Yang saya rasa best lah. Dan best. Inspektor Syed Zainal, kerana beliau banyak membantu dalam penubuhan skot Sungai Perang. Saya minat watak saya lah, Abang Panja. Semua watak sini. Abdul sendiri, atau nak ya? Orang nak minat awal lagi, kan?